dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan laporan khas Ihya Ramadan 2025 di SMK Kampung Bahagia. Saya Ifah Fasihah dan anda sedang menonton Lensa TV, sumber utama berita SMK Kampung Bahagia. Bersempena dengan bulan Ramadan yang penuh keberkatan, SMK Kampung Bahagia telah menganjurkan pelbagai program Ihya Ramadan bagi menyemarakkan semangat ibadah dalam kalangan warga sekolah. Pelbagai aktiviti menarik telah diadakan sepanjang bulan ini, termasuk tadarus Al-Quran, ceramah keagamaan, hafazan pilihan serta majlis khatam Al-Quran yang diadakan bagi meraihkan para pelajar yang berjaya menghatamkan bacaan Al-Quran sepanjang Ramadan. Selain itu, program sumbangan kepada pelajar yang memerlukan turut dijalankan bagi memupuk nilai keperhatian dan kasih sayang. Sebagai penutup program, majlis penyerahan hadiah telah diadakan bagi menghargai penyertaan serta usaha pelajar dalam setiap aktiviti yang dijalankan sepanjang Ihya Ramadan ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kejayaan program ini, kita akan bersama dengan Puan Rashifah binti Nordin selaku penyelaras program Ihya Ramadan 2025 di SMK Kampung Bahagia. Dan kita akan bersama menemu Puan Muhammad Abdul Fattah selaku Ketua Khalifah Khatam Al-Quran pada tahun ini. Saya bersama guru penyelaras program Ihya Ramadan. Sila perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Syifa. Saya merupakan penyelaras Ihya Ramadan dan sekaligus penyelaras pembangunan adab dan nilai PAKNI SMK Kampung Bahagia. Soalan yang pertama, apakah cabaran terbesar dalam melaksanakan program-program di bulan ini? Okey, baik. Cabaran yang terbesar untuk menjalankan program sepanjang bulan Ramadan ini ialah pelajar-pelajar kita, pada amatan saya, mereka ini kurang penghayatan agama dan kurang berminat dengan program-program agama. Okey, soalan seterusnya, apakah antara nilai-nilai yang diterapkan dalam aktiviti yang dilaksanakan? Okey, antara nilai yang paling saya ingin terapkan adalah nilai kepimpinan, seperti mana dalam surah Al-Baqarah, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan maksud khalifah itu adalah pemimpin. Okey, jadi melalui program-program yang kita jalankan, seperti majlis khatam Quran, majlis apa-apa program aktiviti sekalipun seperti nasyid, mimbar da'i, itu semua program yang ingin mencungkil bakat-bakat dalam diri pelajar. Okey. Soalan yang terakhir, apakah harapan Puan kepada para pelajar pada masa akan datang? Okey, baik. Harapan saya ialah saya berharap pelajar-pelajar KBS ini bukan sahaja cemerlang dunia, bahkan seimbang dengan akhirat, supaya mereka tidak hanya berjaya di atas kertas tetapi membawa sahsiah diri yang cemerlang, yang seperti Muslim yang sebenar. Sekian, terima kasih. Apakah perasaan anda apabila menjadi inspirasi kepada rakan-rakan? Saya berasa gembira dan berharap agar menjadi contoh yang baik kepada rakan-rakan. Sebagai Ketua Khalifah, apakah antara nasihat yang boleh diberikan kepada rakan-rakan? Nasihat yang boleh saya beri adalah, marilah kita bersama-sama menyertai aktiviti keagamaan yang dianjurkan oleh PADNI di sekolah. Dikarenakan program tersebut dapat memberi banyak manfaat dan kelebihan kepada kita. Contohnya, memperkukuhkan lagi ilmu dan memberi banyak pengetahuan. Sekian, terima kasih. Tahun ini, Ihya Ramadan menjadi lebih bermakna dengan penganjuran Majlis Sekalung Budi bagi menghargai jasa Encik Muhammad Ashraf dan Puan Hajah Rosmah Maria yang telah bertukar ke sekolah lain pada tahun ini. Majlis ini diadakan sebagai tanda kasih sayang dan penghargaan atas sumbangan besar mereka dalam mendidik serta membimbing pelajar di SMK Kampung Bahagia. Yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Semoga aktiviti ini dapat diteruskan pada setiap tahun. Ramadan bukan sahaja menahan lapar dan dahaga, tetapi juga masa untuk memperbanyakkan amal ibadat serta memperbaiki diri. Setakat ini sahaja laporan Ihya Ramadan 2025 di
SMK Kampung Bahagia. Semoga di bulan yang mulia ini dapat membawa keberkatan kepada kita. Saya Ifah Fasham, selamat berpuasa dan selamat beribadah. Dari Lesa Kemilah, merukai berita membawa mata.